So dekat sini dia akan bunyi. Besi ni dia longgar, dia akan belaga. Kedak kat sini. Okay, 1 minit hari ni. Okay, hari ni kita simple je. Hari ni saya ada satu produk Alza. Okay, apa berlaku? Owner datang sini, dia mengadu kat saya, ada bunyi bila lalu jalan tak rata. Gergak. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Owner dah tukar dah lower arm. Nampak? Owner dah tukar lower arm. Okay, rear end, tie rear end dia okay, nampak? Padu, elok. Okay, kemudian owner dah tukar absorber link. Nampak? Absorber link. Okay, tapi kenapa masih ada bunyi ketak bila lalu jalan tak rata? Okay, jom saya nak tunjuk. Okay, ni ramai orang yang pandang remeh. Dia tukar absorber link. Tapi babus ni dia buat tak tahu je. Saya nak tunjuk apa jadi kat babus dia. Tengok betul-betul dia nah. Nampak? Longgar dah. Dah song dah. Tengok belah sini pula. Okay, tengok saya gerak Nampak? Dah gerak dah. Okay, bila dah gerak, apa maksudnya? Maksudnya dia longgar kat sini. So dekat sini dia akan bunyi. Besi ni dia longgar, dia akan belaga. Kedak kat sini. Sebab tu keluar bunyi macam kereta nak runtuh. Jadi kalau siapa ada masalah yang sama, masalah bunyi tu, tolong cek benda ni. Jangan pandang remeh. Sebab ramai sangat tukar semua part lain, tapi part getah ni dia buat tak tahu je. Tapi kalau tak tahu mana nak buat, mana nak cek, terutama kereta nak raya ni, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport, Sunway Ipoh. Sebab cek hari ni set.